Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella San Masoy sikat. Hari ini saya ada peluang, insyaAllah saya peluang ini boleh jumpa lah dengan apa kita untuk nak sapa maklumat baru-baru sikit-sikit banyak reka-reka untuk nak berjumpa dengan apa kita. Maklumat tak ada banyak mana hari ni, tetapi masa nak berjumpa, masa puas gitulah, ada masa peluang sikit banyak. Tu insyaAllah. Patut hari ni tepat 29 hari ni, hari yang awal lah demo panggil demo keluar pergi pada negara Mekah pergi buat haji. Mula hari ni lah 29. Alhamdulillah kita dah tengok demo kita hatta orang haji, demo kita kita hatta sejak tu nak kata rasa suka gembira ramah. Alhamdulillah orang boleh pergi tu. Alhamdulillah lah. Kalau rasa orang supaya kita mau tu hak boleh pergi hatta tu, alhamdulillah hak boleh pergi hatta hujan. Hak tak boleh pergi hatta pun doa lah. Boleh satu hari kita insya-Allah boleh pergi. Nak ya tu. Gapo dek? Duk mengajuk dia akak nak ya tu. Aduh, nak ya tu masa sekarang alhamdulillah kita tengoklah demo dok hatta haji di Mekah. Ramailah. Boleh warga kawan ku sayang kadang boleh hatta ke sana. Pakak suka, pakak menangis. Ada belakang. Ada belakang lah. Hari ni alhamdulillah. Kita insya-Allah kita satu hari kita boleh pergilah. Sama dengan demo masa sekarang demo boleh pergi. Tahun ni insya-Allah tahun depan boleh jadi kita. Tahun jemput kita lagi insya-Allah. Kalau masa tahun jemput kita insya-Allah alhamdulillah kita nak je tu juga. Sebab kita nak pergi juga. Kita nak pergi juga iaitu Mekah tempat suci, Mekah tempat orang panggil tempat beripung, Mekah pusat dunia, Mekah tempat orang Islam kita mesti kena pergi buat haji sekali sore. Wajib bagi orang kuasa. Kalau orang tak kuasa tu tak ada wajib lah atas dia. Tetapi kita cuba kita nak pergi buat umrah ke buat haji, kita pakat nak pergi belakang lah insya-Allah lah di situ tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dia bin buat nista. Lepas tu saya pun nak sapa maklumat baru-baru di segi keluar negara. Kalau masa kita ada tengok lah, kita ada tengok masa sekarang, saya pun sapa dah di segi video. Marah hari tu ada dalam negara iaitu Yahudi ke sana tu api bakar habisnya. Api bakar ke sana, api tu jadi musim gitu. Sama hak saya tahu video tu. Ada banyak lagi. Nak kata kuat benar lah ya tu. Apabila buat zoling orang, Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu orang zoling orang. Tuhan balas lalu. Sebab zoling kuat di segi negara falah ni. Zoling kuat lah. Lepas tu kalau masa kita tengok masa lalu ni tu jadi kuat berlaku lah masa sekarang tu. Kalau masa kita tengok tu di segi gambar atau di segi video kalau dia mau sebar pun banyak juga. Banyak juga. Ada setengah tu dia mau tutup. Kalau tak boleh tutup tu ada juga dalam platform lah. Platform Cahaya Hitam, Toto ke sana tu ada lah. Ada platform ke sana ada. Dia kata banyak platform masa sekarang. Kalau masa kita nak tengok dari segi masa lolon itu boleh tengok lah. Boleh tengok belakang. Dia ada belakang lah masa sekarang tu. Tetapi ada hak dia mau tutup, hak dia mau tak ada tutup. Maaf sikit masa peluang pun jadi kena ada itu dengan anak. Payah sikit lah dia pun nak itu sikit lah pasal dia lah. Tu nak kata masa sekarang tu jadi kuat. Apabila kuat ke sana tu kalau masa kita nak tengok tu ada pula ada belah lelak mereka. Lelak merah ke sana tu zaman dengan mereka ke sana tu ada gomo ada gelegak lelak merah ke sana tu hak baru sekali mengelah sekali iaitu Yaman ke sana serai kapal laut hak mereka. Ngapulak dah. Mari dia serai dah. Mengenak dah. Peracur dah kat tu. Lepas tu hak baru pula dia tu baik pula ke sana tu Repicat. Nama hak kapal laut mereka iaitu Repicat Truman USA. Nama dia ke sana tu. Yaman geserai ke sana tu. Mur sepak, habis sepak. Tu pemberita tu baiklah. Lepas tu Yaman serai ke sana tu.
F18. Nama kapal musuh dia tu. Kapal musuh F18 tu harga kapal tu 3.000 juta. 3 no ya orang panggil akar bulat-bulat iaitu 3.000 juta. Ya ada set lagi kita yang mudah-mudah iaitu 3.000 juta. Sute. F18 tu. Kapal musuh dia kat ni tu. Jatuh julak merah kat ni tu. Kena serai dengan Yaman. Lepas tu di segi kena serai dengan Yaman, kapal orang panggil kapal musuh kapal Foria F18 kat ni Huating turun dalam laut merah ke sana tu. Apabila turun ke sana tu, dia tubik pemberita lah. Apabila tubik pemberita gitu. Habis mana kapal musuh? Ni kapal musuh. Apabila tubik pemberita gitu, pak dia tu ukah masalah. Pak Mikah ke sana tu dia ukah masalah lagu mana? Setengah tu ukah kata kapal tu ban musuh pak dia ke sana tu leaking. Leaking daripada orang panggil pada senam iaitu kapal laut besar tu tempat dia turun tu ia leaking lepas tu turun hadap laut merah. Di segi pit plat hok dia tu. Tu dia tu baik kekal tu baik pemberita lagu tu lah. Dia tak janganlah kata dia tu kena serai dengan Yaman ke saat ni tu dia tak jang. Di segi mereka dia tak janganlah di segi tu. Sebab tu lah ukar masalah berlaku lah dia kata pit plat hok dia ke saat ni tu. Tang teknik hok dia tu salah pit plat ke saat ni tu. Tu dia tak ada kena serai dengan Yaman kali. Tak ada kena alat jatuh Yaman kali. Di segi dia tu baik tubik kekal, tubik ukar pemberita ke saat ni. Tetapi pemberita hok demo dok lepas banyak-banyak tu, for dia kena serai dengan Yaman. Tu nak ya masa sekarang tu for dia tu kalau masa kita tengok tu for dia tak ada juga. Tetapi tak ada ke saat ni tu dia tu tubik kekal semua. Kalau masa berita tubik dua sini kita pun tahu deh. Iaitu berita dok tubik kata for dia kena dengan Yaman ke saat ni. Tetapi for dia kekal tubik kekal kata for dia tu orang panggil jatuh diri kapal dia tu pit plat hok dia ke saat ni tu. Nak ya tu ya ukar berita ke saat ni tu untuk noi for dia tu orang panggil tok sewi nampak for dia tu Allah dengan Yaman. For dia tu kena dengan Yaman ke saat ni tu. Tu nak ya tu for dia tu ukar pemberita. Tu di segi keluar negara. Ya. Mana kapal musuh ni lah? Rai dah lah, tapi tak ada buka dah. Tu nak ya tu masa sekarang duk tubik pemberita. Tak berapa je kat saat ni lah duk tubik pemberita saya pun boleh mai sapa kepada kita. Ni atas masa lalu ni duk tubik lagu ni lah. Hok benar lagu mana tu kita wallah lah. Sebab learning tu payah enggak pemberita hok keluar negara untuk nak sapa kepada kita masa sekarang tu jadi payah sikit. Sebab itulah kita boleh sekadar ni kita tengok lain-lain lagi. Kita tengok banyak congtang, tengok hak lain tu lagu mana. Hak tu lagu ni lagu mana, hak mana hak benar. Tetapi kalau masa kita tengok tu banyak duk tubik lagu ni. Pas sama juga dalam pemberita masa sekarang tu for panggil Yahudi ke sana tu. Ya. Dia nak ingat udang. Pernah tak jadi tak ada. Tak tahu gak. Pernah tak ada, pernah tak jadi. Tu. Dia tak. Dia tak jadi. Ya bahasa dia tak boleh main budak-budak. Tu nak ya tahu masa sekarang. Agak kita pihak apa iaitu doa. Doa tu penting. Bagi kita doa ni penting. Kalau rasa kita tak ada doa, tak ada apa langsung tu, jadi kita tu nak tanggung jawab, nak jawab soalan lagu mana. Sebab masa akhirat tu saya tanya jamin dah. Tanya kata kita ni tolong dak. Di segi Islam sama Islam kita tu dengan kita dak. Iaitu kita tak boleh tolong alat pegat lah jatuh di sama dengan demo. Kita iaitu tolong doa. Hak tu hak lebih baik bagi kita. Tu. Lepas tu kau nak jatuh ni tak luar. Kau saat ni masa apa peluang apabila boleh live sikit banyak tu mari tak luar lah. Adalah kok tu kok ni insya-Allah tak apalah lain kali berjumpa pula kalau masa ada peluang. Hari ni sekadar ni dululah. Kalau masa saya sapa kok mana silap dan salah tu saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu minta izin dulu. Jangan lupa apa kita tu pakai doa lagi. Doa. Kalau masa kita tengok suasana masa learning tu kalau masa kita tengok dunia tu hak tak berlaku. Hak tak biasa berlaku masa sekarang tu berlaku. Gopo hak tak biasa berlaku masa sekarang kita boleh tengok berlaku.
Lepas tu masa sekarang kalau masa kita tengok dah. Kapal tu be. Masa sekarang kalau masa kita kapal tu be. Masa sekarang kalau masa kita duk tengok lah. Kalau masa tempat teh kita peho orang tino orang jatuh masa sekarang wah budak hot werung-werung ko tak ada kahwin lagi, tak ada berumah lagi. Masa sekarang duk pergi sekali mana duk pergi nampak ko demo duk lari masa sekarang tu. Jadi bebas benar. Bebas lah masa sekarang kalau masa kita tengok tempat kita. Sebab itulah kita tengok masa sekarang dunia ni nak acuk tak lama lah. Sebab kita buat orang panggil buat benar-benar hak tu lari ke sana tu jadi biasa. Jadi biasa kalau masa kita tengok hak tu lari. Jangan lo ni bebas. Tak ada pia lari, tak ada pia siapa, tak ada pia tunjuk apa masa sekarang. Nak kata masa sekarang tu kita banyakkan doa lah. Tempat teh kita tu jadi biasa, iaitu ada orang lari benar hak tu molek tu. Pakak-pakak lari, pakak-pakak nesah. InsyaAllah kalau masa kita boleh lari, majulah istilah kita, majulah tempat teh kita. Kalau masa kita tak boleh lari, kita duk tengok lepas-lepas tu kita lah kena tanggung masa depan. Nak berlaku popo kuat ke tu, duk je kita masa sekarang. Tu sikit banyak pada kita petani untuk untuk we tahu kata masa sekarang duk jadilah ke mana luar negara ke tempat teh kita. InsyaAllah hari ni sekadar ni dululah. Saya siapa ke mana silap dah salah setuh dengan demo ke mana, saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dulu, minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.